Baik, sebenarnya kalau kita nak kaya dengan emas ni sebenarnya tak susah sebenarnya tuan-tuan puan, kerana formula paling mudah adalah kita menabung secara konsisten setiap bulan. Saya lah setiap kali masuk gaji ataupun mendapat pendapatan melalui bisnes ataupun daripada gaji, saya akan terus menabung dalam akaun emas Gap, sama ada 1 gram ataupun lebih mengikut bulan tersebut. Kalau bulan tu kita dapat lebih, saya akan top up lebih. Kalau bulan tu dapat sedikit, saya akan top up sedikit, dan saya akan mengumpul sehinggalah kita dapat gram idaman kita. Contohlah, jika kita sangat teringin nak pegang 10 dinar ni, beratnya 42.5 gram, kita menabung sehingga 42.5 gram dan kita boleh keluarkan 10 dinar ni sebagai emas yang kita simpan. Jadi sebenarnya untuk menabung emas ni dia tidaklah susah menepun. Di Publigo ni kita ada cara paling mudah, iaitu akaun emas JAP, ataupun jika kita ada simpanan yang lebih yang tak digunakan dalam tempoh 2 tahun, terus kita boleh convertkan dalam bentuk emas. Boleh pilih sama ada bentuk dinar ataupun dalam bentuk gold bar. Jangan risau, dua-duanya emas berketurunan 99924. Tetapi kalau kita tak ada simpan yang kata agak banyak nak ditukar bentuk emas, tak apa, jangan risau, sebab dengan akaun emas Gap kita boleh menabung RM100 ataupun 1 gram, mengumpullah sehingga gram idaman yang kita nak, dan kita boleh pilih apa saja item kita nak keluarkan di Publigo. Jadi jika yang menonton video ni belum lagi ada akaun emas, nak bermula hari ni, mudah saja, boleh tekan link di bio ataupun di posting ini. InsyaAllah saya bantu sebaik. Jom kita menabung. Kita start hari ni 1 yang pertama, InsyaAllah lama-lama menjadi bukit.